Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FCPO dan juga kismis. Kismis apa? Kismis minda. Apa keperluan kismis minda tu? Sebab keperluan dia kita nak diagnose secepat mungkin, seawal mungkin sebelum market jadi sendu ataupun lemau. Jadi sendu ataupun lemau Okey. Ini opening pagi tadi dan dia open di dalam kita punya blok harga Maksudnya blok harga ni kita tahulah dia ada zone buy, dia ada zone sell, dia ada floating zone. Uh, Dia ada tiga zone tu Tiga zone. Jadi kita nak cari kita punya jangkaan harga bergerak berdasarkan kepada trend ataupun structure TF15 menggunakan time frame 1 minit, menggunakan zone-zone ni seperti mana pagi tadi, risiko agak tinggi. Ini waktu sesi live risiko agak tinggi, tapi kalau kita nak rendahkan risiko pun boleh. Dalam sesi live saya ada sebut, ambil pada dia punya retracement dia tu. Ambil pada retracement dia, kemudian harga turun memasuki zone buy dan breakout line merah. Setup yang cun, setup dekat line merah. Kalau jauh daripada line merah, setup tu tak open nak cun sangat. Ini kategori awal lagi kategori awal lagi lah, sebab pagi dalam tempoh setengah jam ataupun 45 minit pertama sebelum nanti setup akan sideway lah. Ini pun risiko sama, size besar, tapi kita ambil retracement untuk jadikan sebagai SL kita lah. Jadi daripada 10 tick kita berjaya kurangkan kepada mana dia tick tu 4 tick. Sekejap, 10 kepada 4 tick. 10 kepada 4 tick yang seronok sikit. Sebab apa? Bukan apa sebab seronok, sebab dia masih kategori zone buy dan senang nak bertahan. Dengar, kalau risiko rendah senang tahan kalau kita entry buy dekat atas ni susah nak bertahan. Sebab apa susah bertahan? Contoh kita entry buy, ada setup buy dekat kawasan atas ni, sebab kita nak menghadap zone sell pula. Zone sell ni ada seller-seller duk tunggu ni ada seller-seller duk tunggu menanti harga datang. Menanti harga datang Okey, ini pukul 11 lebih, 11 suku ke atas ni, pergerakan harga dia tak banyak setakat dapat 5-6 tick. 5-6 tick ada lah tu. Jadi sebab itulah kita suruh makan kismis, sebab kita nak cari setup awal-awal untuk 30 minit, 45 minit awal. Kadang-kadang 30 minit awal, lepas tu dia mari sideway dia. Mari sideway kita susah sikit dapat profit Ini setup petang. Setup petang ni pun risiko agak tinggi ni. Risiko ni tinggi ni. Saya dah buat kotak ni. Untuk yang tak save saya punya layout, korang memang boleh nampak lah apa benda yang saya tanda. Ini risiko ni berjaya dikurangkan kepada daripada 13 kepada 4 tick sahaja. Ni setup awal setup awal. Yang ni nak dapat 10 belah-belah ni senang ni. Boleh dapat. Tapi kalau selepas tu setup contoh ni setup ni risikonya 8 tick, tetapi dia berada di dalam area floating yang sama seperti kawasan atas tu. Kita susah sikit nak bertahan. Sebab satu, bukan zone kita. Nombor dua, kita nak menghadap selling zone. Sebab sama apa? Ni menatang ni. Menatang tu duduk tunggu. Menatang seller duduk tunggu dalam selling zone Menatang seller duduk tunggu dalam selling zone. Okey, sekarang ni harga masih gerak cuma timing sekarang ni dia tak ada timing yang tetap kalau petang yang cuma kita tahu waktu sesi awal-awal volume makan banyak sikit lah. Dah lama-lama silap-silap yang ni setengah jam pun setengah jam tapi selepas setengah jam tu 15 minit selepas tu, dalam tempoh 45 minit selepas opening adalah bergerak sikit, tu. Cuma bergerak yang paling banyak waktu sesi pagi, waktu berhampiran dengan sesi opening memanglah ada time-time tertentu opening dia sideway. Sekian kismis. Sebab apa? Sebab kita nak cari setup seawal mungkin, kita nak diagnose seawal mungkin, supaya bila setup dah jalan kita dapat secure siap-siap. Sebab nanti setup yang ada terkemudian ni, nampak ni setup yang berisiko 5 tick, maksimum dia pergi pun dekat 7, 6, 5, 4, 3 ni.
Kemudian dia tak bergerak dah. Dah tak bergerak dah. Dan lagi satu, saya tak ni pun tak pun nak cur sebab dia bukan dalam zone. Saya tak sukar sikit. Saya tak sukar. Yes, bos. Makanlah kismis minda. Jadi dalam sesi live saya akan ulang balik lah macam mana kita nak buat setup entry, kita nak entry macam mana, kita nak entry waktu pullback ke, ataupun kita nak entry macam mana, apa-apa macam mana kita nak rendahkan risiko. Kita scalping mana mau risiko sampai 13 tik. Mana maunya. Beres bos. Assalamualaikum.